Ayah, Ya. Muni tanya jangan marah ya. Nak buat apa nak marah? Kan ayah dah pesan, kalau tak boleh sebut dalam bahasa Melayu, sebut dalam bahasa Inggeris. Tapi angry pun ada R. Tanyalah apa yang nak tanya tu. Sebelum kawan ayah ni ajak borak, kau relax dulu. Sebelum ni bila Muni tanya, ayah mengelak. Ayah marah. Jadi, nak tanya, siapa sebenarnya Mak Muni? Kenapa? Muni membesar ada ayah je. Kenapa kau masih sibuk nak tanya mak engkau? Mak engkau tu mak betul. Mak betul kau, maksud ayah mak betul kau. Tapi kau tahu kau tahu tak, dia tinggalkan kau semasa kau berumur 3 minit. Ayah tengah pegang kau, ayah baru nak azankan kau, mak dah lari dengan uri-uri. Kat situ lagi kau nak tanya mana mak kau, mana mak kau. Minta maaf ya. Minta maaf ya Muni tanya ayah ya. Tak apa. Pandailah ayah buat diri. Ayah tahu Muni bimbang ayah nak tinggal dengan siapa. Muni dah nak kahwin kan? Ya, bukannya Muni nak kahwin terus. Tapi bila Muni nak kahwin nanti siapa nak jaga ayah? Macam mana ayah jaga Muni dulu? Tak payah. Kau kahwin je Muni. Kau kahwin je. Jangan fikir pasal ayah. Mana boleh ya? Sebab ayah akan ikut kau.